Okey, Assalamualaikum. Salam. Kita nak pergi mana ini kakak? Pasar Guntung ataupun panggil Pasar Dalegok. Dengan ladang tin terbesar tu. Ladang tin terbesar. Ya, ni kita driver baru. Ni ada Uni. Oh, dah. Okey. Kita tengok ya. Ada di hatimu. Kita pergi mana hari ni? Kita enjoy the nature, traditional macam tu. Okey, view. Sudah sampai ladang tin. Hello. Kita dah sampai dekat Ladang tin. Ladang AY tin. benefit. Okay, nanti kita nak tengok. Benefit. Dia tulis benefit. Bukan benefit. Tapi benefit. Wah, Nanti tin. kita nak tengok ada gapo dalam. Ya. Jom kita tengok video Check ni it out. sampai habis. Okey, ni waktu operasi dia. Boleh datang. Kita nak pergi daftar dulu. Tiket RM5. Ada pas dia. AI Benefit Fund. Ini sampai dalam ladang tin. Ladang tin. Umi. Nombor Melaka dengan orang Sabah. Orang Sabah. Dia orang Melaka. Sabah dan orang Melaka. Okay. Nanti kita tengok ada gapo kat dalam tu. Nanti dia tengok kita naik kenderaan. Kita comel. Ladang dia kat sana. Ini bas dia. Ada burung merak guys. Bukalah ni. Ni nak masuk YouTube ni, buka. Kembangkan sayap anda. Tu kereta dia comel kan? Kecil kan? Boleh lah. Hei, gagap. Naik ulang. Sampai ni. Kita naik lagi. Sudah sampai dekat ladang dia. Jom. Masuk ladang. Apa kena pakai dah? Petik buah. Okey. Masuk. Macam buat hak masak. Mana buat hak masak? Kita tengok ciri-ciri buah tin hak masak. Dia kena merah hitam-hitam gini. Ni masak mana? Masa batai dia ni, batai kena batai tua. Batai dia turun ke bawah. Tangkai tu macam dah turun ke bawah. Kalau ni tak masak lagi, dia naik ke atas. Dia turun ke bawah. Tu belah yang dah masak. Ya, tu mami nak tu kalau kita. InsyaAllah manis. Kita. Ni kita nak petik ni. Pergi. Guna tangan. Tarik. Kenapa ya? Pasti lah strawberry dia punya. Okay, review sikit rasa kena. Manis. Sebelum mak krim. Krim. Sikit isi dalam ya. Belum. Okay. Baik bang, okey. Gitu. Terus makan. Review sikit rasa apa? Rasa buah tin lah. Gitu. Risau dah rasa durian. Review molek lah. Africano. Manis. Macam berlemak tapi. Tak sama dengan yang. Oh, lu kacak dua. Ni lah ada tin. Okey. Sebiji putih. Sebuah sebiji. Ni nak parah putih ni. Sedap. Ya. Kita tengok orang tu. Ni tengok. Ni ciri-ciri yang masak. Apa tu? Mereka. Siapa ke? Suka yang mai tu. Okey, so Abral. Sebab kita boleh pakai buah fresh daripada pokok. Kita dah makan lagi.
luar dia dalam merah. Tomat dia warna putih. Dia punya produk. Pilih. Sama buah pink. Apa tu ke? Tunjuk. Buah haru. Haru. Haru besar. Tu Umi tengah pilih buah pink. Tengok sikit ni. Buka. Buka. Ya. Apa tu? Ni buah tengok dia petik dah. Untuk kita makan. Untuk kita belilah. Mana kira garis apa dah. Ya. Ni manis tau. Susu. Kita tengok Umi nak beli buah pink. Yang boleh dibelilah dia situ dalam peti. Berapa saiz tu? Soya. Buah dia blend tu. Blend. Ni aiskrim. Okey, kita dah selesai di ladang tin. Ya. Kita lagi petik buah. Kita makan buah fresh. Ya. Kita pun ada beli sikit. Cendera hati. Buah pink tu dengan aiskrim. Terima kasih. Itulah perjalanan kita hari ini. Okey, kita dah selesai petik buah kat ladang tadi. Ya. Semua tu. Kita beli gerahkan ini. Okay, feedback mai sini. Tak. Rasa buah best. Umi kalau gitu kan ada pengalaman baru seronok buat anak-anak dulu buat kawan-kawan. Ya. Ni aiskrim. Buah pink. Mazal sekarang. Rasa buah pink tu macam buah pink. Ya. Tak ada kita pakai buah fresh kan? Tak buah pink lah dulu semua. Manis-manis, lemak-lemak. Ada biji-biji ketuk-ketuk gitu. Okay, so jumpa lagi next konten kita. Okay. Sama kita. Bye.